Dah pindah ke kedai? Ya, kami baru pindah. Baru 5 bulan. Tak jauh dari kedai lama. Macam biasalah nak laksa Sarawak. Okey, boleh. Ni mi kolok daging, ni biasa. Okey, mi kolok daging biasa. Ada permintaan nak mi kolok pedas. So ini mi yang baru. Mi kolok daging cili berapi. Cili berapi. Then kami ada mi kolok wonton juga. Semua ni menu baru. Kalau mi koro yang asli dia cuma... Kalau mi koro asli kita ada daging dan ayam. Daging dan ayam. Ayam cendawan. Tapi kali ni kami ada daging cili berapi, ada wonton dan satu lagi mi kolok sup tulang. Bawang goreng ni kami buat sendiri, okey, bukan beli. Semuanya fresh from our kitchen. Barulah wangi kan, sedap. So ni biasanya kita makan dengan sup lah. Yang original memang ada mi kolo sup juga Ya, memang ada sup. So untuk laksa Sarawak kali ni kami ada menu baru juga. Kami ada laksa Sarawak Super King. Super King kenapa? Sebab ada banyak udang. Okey, udang besar. So ini adalah udang untuk Super King. Kita letak 5 udang. Wah, besar-besar. Macam biasa, laksa Sarawak ada cari-cari ayam tu memang kena ada lah kan. Macam biasa telur, dadar. Lepas tu ada wajib ada lah. Tauge. Okey. So mi kolok bakso daging. Okey, ini kita akan bakso daging. Macam biasa semua ada cari-cari ayam. Okey. Dan untuk yang ni sama, lain juga laksa wonton. Sebab orang yang datang ke kedai selalu kan mesti nak kelainan kan. Dia suka kuah laksa kami, cuma kami tambah lagi lah kelainan supaya orang variasi. Ya, ada variasi lah, orang tak boring kan. Sedapnya bau. Pes laksa Sarawak ni kami buat sendiri ya. Kami tak beli dari kedai. Kami alter lah sikit sebab kan di Semenanjung kan orang tak berapa suka pes laksa Sarawak yang terlalu banyak rempah kan. Dia cakap macam rasa lempah orang bersalin kan. So kita adjust lah sikit. Olah sikit supaya semua orang boleh makan. Okey. Penyaram ni macam biasa, ini memang our best seller. Okay, dari dulu sampai sekarang. Apa yang specialnya penyaram ni, memang kami guna pure gula apung yang memang kami dari Sarawak lah. Ship from Sarawak to sini. Daun ketumbar memang kena ada. Ini last step lah kan. Ya.